main air tu. Cepat mandi. Cepat. Ayam goreng dah siap. Nanti akak makan. Habis. Kak, ayam goreng? Ayam goreng? Tak ada. Amboi, banyak. Kau pakai sabun mandi akak ya? Ipin, nanti kau. Memang nak kena budak-budak ni. Apa hal ni, Ros? Pagi-pagi dah marah? Opa, tengok ni. Diorang pakai sampah habis. Ni sabun Ros. Bau dia wangi. Kita orang pakailah. Lagipun dah tinggal sikit kot. Kita orang habiskanlah. Itu pun nak kecoh. Apa? Kau cakap apa tadi? Jangan lari. Sini korang. Ganti balik sabun akak. Geramnya. Ipin. Apa ini? Kasih buang cepat. Yelah. Mana Upin-Ipin ni? Kata nak pergi mancing. Akad ni letak sana. Mutu, kopi yang satu. Okey, siap. Tolonglah. Berat ni. Yelah. Banyaknya mangga. Untuk kita orang ke? Bukan. Ni untuk jual. Betul-betul. Kita orang yang tolong atuk kutip tadi. Dekat kebun atuk ada banyak. Ni baru Apa baru. pula ni? Pergilah, Mak. Boleh juga. Kita jual RM1. Atuk tu kenapa? Ipin. Oh, duduk sini tolong jual. Aku nak tengok mangga ni semua habis dijual. Alang, kopi. Tak apa, Uncle. Biar kita orang minumkan. Siapa mau bayar? Kita orang lah. Bila dapat duit, jual mangga. Ya, Uncle? Boleh? Yalah. Main, Fizi. Mari sama-sama Perut aku tiba-tiba sakit. Aku balik dulu. Aku kena tolong mak aku jual ayam. Tata. Tak ada orang pun. Macam mana nak jual? Entah. Mari makcik-makcik. Bijak kurang mak abang. Ada macam-macam produk sejak kecil hingga besar. Mari beli. Jangan terlambat. Jangan habis. Produk abang terlajak lari. Aku rasa kan kita pun kena buat macam tu. Baru orang pandang dan orang pun nak beli. Aku pun rasa macam tu. Mangga segar dan sedap bersama. Telajak manis. Wah. Marilah makan di warung Motu. Motu telajak comel. Banyaknya mangga. Jom tengok. Betul ke manis? Yalah, manis macam adik. Betul. Cubalah dulu. Bagilah 5 biji. Sama-sama. Mari, mangga manis. Mari.
bagi Abang 5. Terima kasih. Aku beli dulu. Nak borong banyak ni. 50, 60, 70, 80. Banyak ni. Ha? Kau kira balik. Habis semua? Korang makan ke? Ih, kita orang jual lah. Ya. Telajak laris. Mangga segar dan sedap untuk semua. Telajak manis. Jadi, habislah mangga tu korang jual. Habis. Licin. Hebat adik-adik akak. Akak, sebenarnya ada seorang abang ni yang beli semua mangga yang tinggal. Betul-betul. Abang tu kaya. Nak berapa? Bagi 3, adik. Nah, Terima kasih. jom. Datang lagi ya. Fuyuh. Nak mangga manis, bang. Nak berapa? Semua ya? Pegang. Kejap ya, bang. Semuanya RM20. Keep the change. Terima kasih. Sama-sama. Abang beli mangga banyak-banyak ni untuk apa? Abang nak buat mangga jeruk. Masam. Kalau pandai buat, tak adalah masam. Tapi sedap. Tengok korang menjual ni. Teringat abang waktu kecil-kecil dulu. Jual mangga jeruk. Mempelam jeruk. Mangga dan mempelam tu tak sama ke? Sama. Lagi abang jual kacang masin, telur masin. Banyak lagi lah. Buat perniagaan kecil-kecilan. Kita orang tak buat perniagaan. Kita orang tolong atur je. Iya, ini cerita abang, bukan cerita korang. Rumah korang kat mana? Tu. Kat sana, rumah apa? Oh, abang dulu kecil-kecil tinggal dengan nenek dan kakak je kat kampung. Macam kita orang. Ada opa dengan Kak Ros. Abang Kaca, mau makan apa? Ada roti canai, roti telur, roti kosong, murtabak, roti. Tak nak makan? Saya nak air kosong je. Ayo, ada mau bekal kah? Mana boleh makan sini kedai? Kalau macam tu, saya pergilah. Ini ada macam... Dato' Alif Syukri! Datuk Alif? Datuk Alif Syukri? Ish, apa saya tak cakap tadi? Akak nak sangat jumpa dia. Akak nak pergi mana? Nak jumpa dia lah. Buat apa? Ish, dia kan usahawan berjaya. Perniagaan dia besar. Ada macam-macam produk. Semua laris macam tagline dia. Telajak laris. Akan naklah minta tips untuk berjaya macam dia. Dia dah balik. Terlepas peluang nak minta diskaun. Diskaun. Esok dia datang lagi. Ya? Dia kata nak cari stokin. Stokin? Stokis lah. Bukan stokin. Kak, stokis tu apa? Stokis tu orang yang mengedar dan menjual barang-barangan. Kalau pandai menjual, banyak untung. Oh. Ipin, jom kita jadi stokis. Kita kan pandai menjual. Kau ingat senang? Nak jadi stokis, kena ada modal.
Mana nak cari modal? Jom, ikut akak. Mangga lagi. Nak suruh kita orang jual lah ni. Betul? Tapi bukan jual mangga. Jual mangga jeruk. Mula-mula, kupas kulit. Potong panjang-panjang. Rendam dalam larutan air garam. Masukkan sikit cuka untuk pastikan mangga dirangup ya. Kemudian kita biarkan semalaman. Macam mana kau? Sedap. Lepas tu kita letak sedikit air gula. Biarkan sampai petang. Siap. Cuba rasa. Macam mana? Nah. Jeruk mangga kah? Uncle banyak suka makan. Kita orang pun. Ini mesti sedap punya. Mestilah. Kita orang yang buat. Akak yang buat. Nak ambillah. RM1. Apa? RM2 lah. Itu kalau Mail yang jual. Kita orang jual RM1. Barulah untung. Betul sangat. Tak guna sebenarnya berniaga kalau tak ada untung. Buat penat badan je. Abang. Akak, inilah. Terlajak laris. Datuk Alif Syukri. Banyaknya. Ni siapa? Saya Ros. Kakak Upin dan Ipin. Oh. Saya memang minat Datuk Alif Syukri. Jutawan kosmetik yang berjaya, berwawasan, berdedikasi, berilmu dan malunya. Dan apa akak? Kacak. Tengok dalam TV dah kacak. Jumpa depan-depan lagi kacak. Tak adalah. Tapi memang ramai kata abang kacak. Abang, hari ni kita orang jual jeruk mangga. Jeruk mangga? Macam abang jual dulu-dulu. Buat perniagaan kecil-kecilan. Ha? Apa ni? Kenapa? Tak cantik ke? Akak yang lukis. Bukan. Muka abang dan tagline ni memang dah cantik. Tapi korang tak boleh guna suka-suka hati muka abang. Kenapa? Inilah dikatakan jenama. Jenama ni lah yang telah didaftarkan sebagai tanda perniagaan abang. Jadi, orang lain tak boleh guna tanpa kebenaran abang. Salah tahu dari segi undang-undang. Nak guna juga. Baru laku. Nanti abang lapor pada polis. Kau kena tangkap masuk lokap. Dan kau. Tak nak. Takut. Kita orang tak tahu. Kalau nak berniaga, kena ambil tahu. Jadilah peniaga yang berwawasan, berdedikasi dan Saya mau ini satu. Boleh suburkan rambut. Boleh. Ambillah. Saya bagi percuma. Jangan lupa amalkan. Banyak khasiat tu. Yang ini pula untuk korang berdua. Makan. Jangan tak makan. Nak bangunkan suatu jenama ni bukannya senang. Jadi jangan suka-suka hati je nak ciplak hak orang. Abang ni. Lepas 7 tahun baru orang kenal. Baru orang pandang. Tambah lagi dengan kata-kata terlajak laris.
kaya, itu gayaku. Terlajak laris nama aku. Marilah semua ikut aku. Terlajak perahu boleh dimundur. Terlajak kata huruf padanya. Terlajak laris pelanggan berbaris. Terlajak laris senyuman terlukis. Kita pun kena ada tagline lah. Betul-betul-betul. Apa Ipin cakap? Betul-betul-betul. Ha, itu dah boleh jadi tagline. Senang ingat, sebut, semua orang boleh ikut. Jeruk mangga sedap untuk semua. Betul-betul-betul. Mestilah. Mangga jeruk. Aku boleh jual ni. RM2, 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 RM2. Itu pun tagline juga. Ha.